Satu lagi hari biasa di kedai runcit, kamera keselamatan merakam seorang budak sedang menyusun barang di rak. Tapi ada sesuatu yang pelik. Setiap kali ada pelanggan masuk, budak tu akan menghilang sekejap sebelum muncul semula di sudut lain kedai. Pihak berkuasa cuba menyiasat identiti budak ini. Tiada rekod, tiada sejarah, seolah-olah dia tidak pernah wujud. Yang ada hanya rakaman CCTV yang menunjukkan satu perkara yang mengejutkan. Mata budak itu memancarkan cahaya merah dalam gelap. Kisah sebenar mula terbongkar apabila seorang bekas saintis tampil. Kod X13, projek rahsia untuk menghasilkan manusia dengan kebolehan istimewa. Tetapi sesuatu tidak kena. Subjek kajian itu telah melarikan diri. Hari ini kedai itu sudah tiada. Yang tinggal hanya tanah kosong dan misteri yang belum terjawab. Mana perginya budak kedai itu? Mungkin dia masih ada di sekitar kita, menyamar sebagai orang biasa. Jika anda tertarik dengan kisah misteri seperti ini, jangan lupa subscribe untuk mengetahui sambungannya. Terima kasih kerana menonton.